Assalamualaikum guys and welcome back to another episode. Okay, bersama saya Joshua dan juga Syazwan. Finally we got it right this time. Okay, so Syazwan, Yup. sekarang ni kita tengah buat satu series lah guys. Okay, series ni dia macam short podcast. Yes. Yang itu kita akan bawa beberapa figura-figura yang hebat untuk kongsikan, okay, diorang punya pengalaman, diorang punya journey ataupun magical journey supaya kita boleh dapat iktibar ataupun Okay. Sekali. okay. Alright. Okay. Alright. Go. Okay. Supaya kita boleh dapatkan iktibar ataupun manfaat, okay, untuk kita jalan dalam hidup ini. Ya, Okay. yang paling penting sebenarnya kita nak dengar pengalaman sebenarnya. Yes. Because pengalaman ni sangat berharga, penting. Bukan semua orang dapat lalui pengalaman tersebut lah. Yes. Kan? Setiap orang ada journey masing-masing. Cuma dalam kita punya podcast Satu Mesej ni kita bawa journey-journey mereka ni dalam satu line supaya kita dapat ambil inspirasi lah daripada cerita itu. Okey. Jadi guest kita pada kali ini satu guest yang lain daripada lain. Yes. Dan ini adalah penampilan pertama mereka. Bila saya sebut mereka ni maksudnya ada dua orang dalam podcast kita. Ni kira paling ramai lah kita buat. Betul. 4 orang. First 2 host episode, dan 2 guest. Yeah. Jadi siapakah guest kita tu? Silakan. Okay. So, without further ado, we will invite our guest, iaitu Puan Aini juga Ubaid. Yes. Right. Right. So Puan Aini dan juga Ubaid, mereka adalah suami dan isteri. Yes. Dan kalau kita lihat di sini, Puan Aini dia kata dia memang tak minat Bollywood lah. Betul. Tapi pasangannya memang Macam Shahruhan. Macam Shahruhan, Hrithik Roshan. Tengok badan dia pun dah akan bidang risau dah. Betul. Pegang mic pun macam ni. So kita mulakan dengan kita tanya Brother Ubaid dulu. Yes. So Ubaid, berapa lama dah di Malaysia ni dan bagaimana boleh kenal dengan Puan Aini? Silakan. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Ubaid. I've been in Malaysia about 5 tahun dah. 5 tahun. 5 tahun dah. Ya, 5 tahun. And then saya jumpa Aini dekat Kashmir. Kashmir. Yeah, I was her tour guide. Okay, tour guide. Yeah. Okay. So jadi life guide sekarang. Life guide. Tour guide to life guide. Alright. So that's how we met first time in Kashmir. Masya Allah. Dah 5 tahun saya tengok Tuan Ubaid dah boleh cakap Melayu dengan sangat baik. Itu semua magic sama belacan. saya suka makan sambal belacan, so fasih lah kot. Sambal belacan is something like new to you, right? Yes, In something Malaysia? new and something rare. And durian. Durian, Yeah. yeah. So do you like durian? Of course. Of course. Hantu durian. So guys, he's a Malaysian now. Masya Allah. Okay, terima kasih untuk pengenalan yang awal Tuan Ubaid. Jadi kita tanya jugalah kepada Puan Aini di sana. Senyum-senyum je dari tadi ya. Yeah. Dan, jadi nak tanya juga Puan Aini, betul ke klaimnya kata ni jatuh hati ketika dalam perjalanan percutian ke Kashmir tu? Ya ke jatuh hati? Sejujurnya kita orang ni masa jumpa tu, sepanjang saya dekat sana, sebenarnya dia tour guide saya, kita orang bergaduh je hari-hari. Bergaduh hari-hari? Hari-hari gaduh. Dia selalu orang tua kata kalau bergaduh ni memang selalu Kan jangan benci sangat orang kata. Nanti suka pula. Dia bergaduh je hari-hari, tak ada. Tak ada pun nak kata bercinta, tak ada lah. Dia selepas tu, maksudnya selepas saya dah balik Malaysia tu, then we start to know each other lah, macam tu. Okey. Maksudnya bila dah balik ke Malaysia, maksudnya Puan Aini buat lagi lah trip. Bila nak pergi berjumpa tak ada. Tak ada. Saya ni pensyarah kan. Jadi saya pergi tu memang nak bercuti. Saya pergi dengan family cousin, dengan beberapa kawan. Jadi during that time tak ramai lagi orang Malaysia buat trip ke Kashmir. Tak ada. So kebetulan saya nampak dia dalam Facebook. So nampak ada ramai orang Malaysia ambil ground package. Ground sajalah. Maksudnya dia dekat sana tunggu
Okay. Jadi kita percaya sebab kita tengok ramai orang Malaysia. Then that's why lah startnya. Nak kata kalau bercinta, love at first sight, tak adalah. Tak adalah. Tak adalah. Kata Hindustan, Khusyuk Tahir tu tak adalah. Itu puas saya nak tanya. Itulah. So for the first time bila jumpa gadis Melayu ni di sana, ada tak terfikir macam might be she's the one? At first, no plans. Oh, no plan. Okay. No plans. Bila first time I dah tengok dia, Tuan macam dekat no- sikit. Ada macam normal. Okay. Bila bila first time macam normal, then slowly lah. Slowly lepas dia balik, lepas tu macam Bollywood lah. Ya, Macam Bollywood. jadi Jadi Bollywood. sebenarnya dia macam filem Bollywood. Sebab ada je beberapa filem Bollywood tu, heroin dengan hero tu dia akan asyik bergaduh je. Lepas dia dah berpisah, dan dia akan start mula cinta tu, right? Macam tu lah. Ya. So maksudnya dia berputik tu sebab selalu contact, selalu ada keep in touch. Kita keep in touch sangat ke? Tak adalah keep in touch sangat. If not in keep in touch, so macam mana permulaan tu? Siapa yang Engage dulu. lepas lepas trip tu, Okay. lepas trip tu baru kita keep in touch. yelah baru keep in touch lah kan? Lepas So, tu baru. siapa start dulu? Siapa yang Of start? course lah, lelaki have to start. Ini dia mengaku. Lama ni tak nak mengaku. Okay. Oh, Okay. kiranya first start, okay. Biasalah, okay Puan, saya nak tanyalah kan. Biasanya, kita masyarakat kita ni, dia macam ada satu mentality tau. Dia akan fikir, kalau kahwin luar daripada Malaysia ni, kan, lepas tu, dia akan rasa macam akan banyak membawa masalah. Kan? Jaranglah kita nak dengar, uish, kahwin dengan orang luar negara kan. Tak kisahlah Pakistan ke. Sebab dia macam ada satu mentality tau. Dia macam ada grade pula negara-negara ni. Kalau contoh kahwin dengan Amerika, Australia, dia akan A+. rasa macam class power. Tapi bila pergi kepada contohlah even Bangladesh dan sebagainya, kita tengok berapa ramai ada je yang Melayu kahwin dengan Bangladesh umpamanya, tapi dihina, dikutuk seolah-olah macam, saya tak tahulah, dia orang kata jangan racism, tapi saya rasa lebih teruk daripada yang tu apa yang diperlakukan. Dan sudah tentu bila kita, yalah sebab kita netizen kita dalam keadaan begini, saya minta maaf lah saya sebut benda yang betul ni, kan? Jadi bila Puan dah berkahwin dengan Tuan Ubaid ni, jadi dah jadi suami isteri, mesti ada thoughts ataupun mungkin dalam family sendiri ke ataupun kawan-kawan sendiri yang bercakap begitu, yang jenis macam kata kenapa Aini kau kahwin ni, kenapa dan sebagainya. So boleh tak kongsikan? Sejujurnya Alhamdulillah, Okay. saya memang banyak bersyukur pada Allah SWT sebab saya punya environment tak ada. Oh, Parents saya tak ada, cousin tak ada, friends, everyone in our environment, Allah letakkan saya berada dalam satu environment yang sangat supportive environment. Even belah dia pun sangat supportive. Tak ada yang sangat macam minded yang kenapa korang kahwin orang luar, prejudice, thinking negative. Alhamdulillah on that time. But when kita orang start to become, because we ada media social juga, and then we start to be featured in newspaper, in TV, and then people start to, mestilah adalah bash netizen kan. Itu. That is start lah. At first actually seriously masa mula-mula saya hadapi benda tu, waktu tu pandemik, sebab kita orang kahwin betul-betul seminggu sebelum border dunia close. Okay, in the COVID time. Tapi kita orang buat majlis. Masa kat Malaysia waktu tu kita orang buat majlis. Oh, buat? Okay. Kita orang semua kahwin semua kat Malaysia. Tu tahun bila tu? 2020. Oh, okay. Seminggu sebelum lockdown, total dunia lockdown. Dia macam March March, betul, tepat March. Jadi seminggu lepas tu. So bila I duduk sana whatsoever, masa the first kita orang balik dekat Malaysia, kenalah best sebab orang waktu tu pun start cari berita kan. Orang cari news. So dapat pula news kita orang yang kita orang kahwin mixed marriage. We have been bash sangat-sangat teruk. Seriously on that time, sebab saya pensyarah, saya tak pernah kena seteruk tu. Bagi saya dunia saya bukanlah social media. Kan pensyarah kan serius kan, dia tak pernah kan. Jadi bila kena macam tu, I memang sakit lah. Sebab my environment tak ada. But I kena with the Malaysian, with the people, sangat teruk. Dan saya agak macam mental down lah. But Alhamdulillah I ada husband yang sangat relax. I totally enjoy it. So why you enjoy that? Kenapa enjoy? Because most of the time I like to know what people think. So most of the people while I was in Kashmir, bila I duduk in Kashmir, ramai yang I kenal dari Malaysia yang baik-baik. Okay. So bila I datang sini, so
ada netizen. So macam kalau semua baik, tak syok. Lain macam. Memang jenis nak thrill. So bila netizen datang, so bolehlah bolehlah have experience apa dia orang thinking, most of their mind, what's in their mind. Yeah, So betul. dia orang keluar. Usually they will do all the things online. Okay. Depan tak ada. Betul. So semua berani depan. Belakang PC je. Belakang PC, belakang phone. Depan tak berani. Sebab bila kita sebut kan, kalau contoh like orang kata apa yang keturunan Pakistan, India dan sebagainya, dia ada satu mindset macam orthodox mindset lah. Maksudnya dia kalau kahwin dia mesti kena di kalangan mereka sama-sama saja. kan, Tak boleh luar daripada tu. So Betul. how do you face it? For my family, my family is very open. Dia orang memang sangat open sebab saya punya family business tu dengan tourism. Okay. Since time moyang-moyang. So Okay. saya punya family sangat supportive lah. So dia orang punya mindset totally out of the box. So bila I introduce, so dia orang okay je. Okay, Tak ada masalah. Universal family lah. Only the thing I faced was when I talked with her family. Oh my. Dia tak nak pandang kat saya tengok. My mom. Okay. Kenapa? Mam susah nak It bagi? it was quite strict. I mean, totally point to point, and then but Alhamdulillah, Something then like, can you take care of my daughter? Can you provide her? a bit more than that. In Tamil we call adukku mela. Banyak podcast dah kita sebut. Alright. Yeah, okay. so she was being actually my mother-in-law. She was being quite protective. Okay. And then maybe dia fikir that I might take her daughter to Kashmir, and then she might not see her quite often, and things like that. So it's more like caring lah. Okay. Yeah. But because of that, Ubaid, do you have siblings? Yes. Okay. So once you got married to Puan Aini, then did your siblings feel like, okay, you know what? I want to marry a Malaysian. I need to ask them. Because it's not always Yeah. like a Kashmiri will, marry a Malaysian ke. So maybe that bring a good feedback or something. Maybe it's something new that maybe, yeah. Actually, in my family, or you can say in my relatives, there are lots of people who are married outside Kashmir. Oh. Yeah, like I said, our family, which is connected with the tourism. So I have a lot of like second cousins who are married out from Kashmir. Okay. So for me, it wasn't so hard. But yeah. Okay. Was there any difficulty after when you got married in terms of the food? I mean, sekarang memang suka belacan, okay, suka mungkin masak lemak, nasi kerabu. When the first time you try, were there any difficulty, or when you makan je macam wah? Of course, the first time when dulu when I tried the Malaysian food, it was difficult for me to adjust, but I made myself adjust very well. So by time I can eat anything now. I see. Tak boleh lah masa mula-mula kahwin dengan dia. Dia like macam semua benda tak boleh nak makan. Semua benda tak boleh nak makan. What was the thing that was stopping you? Like usually, like because I have friends from all around the world, they will say like Malaysian food very oily. Malaysian food very sweet. Everything must have sweet. So what was your one thing that you feel like when you eat Malaysian food? Okay, so actually in back home, our food, we don't put any sweet inside the food. Okay. Agak dah. Same blood. Indian Pakistan blood. Yeah. So that was the first thing. Yeah. Which was there, and then we have a lot of in Kashmir. We don't have lots of ocean or things like that. We don't take seafood. Seafood, yeah. Okay, so while I came here to Malaysia, and then she made me try seafood.
So for the first time, it Paprik wasn't so udang. nice. What was the first seafood that you ate? Fish, udang. I had the first time I tried straight away shell out. Yeah. So it was, first time it was okay, but the second, third time I really liked it. Yeah. So Puan nak tanya jugalah, kalau nak tahu Puan Puan Aini, dia adalah seorang pensyarah dan sebenarnya doktor kan dalam bahagian research, betul kan? Betul. Betul, Engineering engineering pula tu. Kan? Tapi sebenarnya kata Puan Aini, Dr. Aini lah kan, beliau banyak keluar buat trip, buat perjalanan, even nak datang ke podcast ini pun kita rezeki lah kan, walaupun ini adalah first podcast. Dan sebenarnya kata beliau adalah beliau selalu takkan berada di Malaysia jugalah, selalu keluar. Selalu ke mana tu? Boleh share tak? Selalunya of course lah Kashmir lah. Sebenarnya kalau kita orang tak ada, sebab kita orang ni ada, sekarang kita ada travel agency yang memang register everything. They call what it is the travel agency? Kashmircation Tours. Kashmircation Tours. So at first actually kita orang buat Kashmircation Tours tu because macam dia cakap tadi, dia punya family memang turun-temurun buat travel agency dekat Kashmir. Is it the same name? Tak. Dia lain. Dia dekat Kashmir dia ada nama dia sendirilah. That's a family business. Family business. So sebenarnya saya kan macam pensyarah. Saya suka travel je. Sejujurnya 3 bulan sekali aku kena keluar. Kalau aku tak keluar aku demam. Seronok betul jadi pensyarah. Seronok betul jadi pensyarah macam Dr. Aini ni. 3 bulan mesti kena keluar. Kalau tidak aku demam. Tapi saya rasa bukan 3 bulan sekali. Rasa sebulan dah berapa kali dah keluar. Jadi bila kahwin dengan dia, so saya rasa macam kebetulan sebab sejujurnya saya rapat dengan keluarga mertua lah. Sangat rapat. So kalau macam at least paling lama saya tak balik Kashmir pun adalah 3 bulan. Paling lama saya tak balik. Kalau tidak nanti bapa mertua dia dah bising, bapa mertuaku dah bising. Dia dah mau manggil aku balik. Macam so tu. maksudnya Puan balik tu adalah kira balik ke rumah mertua. Balik mertua atau ada klien, ada group. Mostly I akan buat dulu, memang selalu saya pergilah. Now saya dah kurangkan sebab saya pun dah busy sikit dengan kerja hakiki kita kan. Jadi sekarang ni my husband lah akan banyak take over selalu. Selalu kita orang berpisah lah. Maksudnya saya kat Malaysia, dia akan bawa klien balik Kashmir. Dan saya banyak uruskan kat Malaysia lah. Long distance lah. Long distance. Tapi kita cubalah try to not so much long distance. Sekarang ni kita adalah kerja ni kan, apa kata bahagian dia dekat sana jugalah untuk bantu. Jadi actually business Kashmircation Tours tu memang family business. Saya kalau tak kerana keluarga dia buat, saya tak akan buat. Sebab saya ada kerja kan, saya takkan buat bisnes kan. Saya suka jalan je, bukan suka bawa orang. Jadi itu je lah. So, sebab tu daripada start kita orang kahwin dalam dah 5 tahun. So itu yang kita orang start buka dan start register, start ada ke destinasi yang lain lah. So apa yang like inspire or motivate Puan dan juga brother juga untuk buka travel agency ni? Adakah sebab orang Malaysia kena tengok Kashmir, you're missing out on so many things? Adakah dia macam tu ke? Sebenarnya dulu masa sejujurnya lepas kita orang kahwin, saya lepas kahwin memang saya stranded di Kashmir 6 bulan. Masa Stranded? COVID. Ya. COVID saya tinggal 6 bulan di Kashmir. Yalah, sebab border close kan. Saya lepas kahwin. Majlis tu di sana. Majlis di Malaysia. Majlis di Malaysia. Lepas tu sempat lagi ke sana. Ke sana sebab nak hantar dia. Nak hantar family in-law sebab family semua datang kan kahwin kat sini. Kita orang kahwin really like macam kita orang bertunang semua kita memang ikut adat sebab niat saya nak ajar dia adat Melayu lah. That's why ada bertunang, ada kahwin, proper bawa family dia datang. Kalau orang kata mixed married, kalau saya duit lah banyak habis lah kan. Jadi bila waktu tu sepatutnya kita orang dah ada group nak terbang juga. Waktu tu pandemik, nak dekat pandemik kan. Tapi tiba-tiba dia dah balik dulu, dia dah sampai ke Delhi. Jadi saya waktu tu kebetulan news keluar dalam satu dunia kata esok adalah hari last border dunia akan tutup lah. Jadi saya memang terpaksa tangguhkan group yang nak pergi. Saya je terbang sendiri. Saya je terbang masuk ke India lah. Waktu tu kira immigration dekat Delhi, saya cakap lagi
Do you know you are the last tourist who come in? Are you okay? Whatever. Yeah, betul. Immigration saya cakap macam tu. So, I cakap I ada husband. Okay, everything. So, I memang ada dia. That's why since that 6 months, I memang ada dekat Kashmir. So, bila berada kat Kashmir, itulah firstnya saya terfikir, saya sebenarnya nak tunjukkan dekat orang Malaysia, Kashmir is like this. Kashmir bukannya sekadar Hindustan yang you tengok, okay, indah, tapi dia ada culture yang sangat indah yang you boleh belajar. Macam tu lah. Saya sebenarnya nak show lebih kepada kehidupan saya. But Allah punya perancangan kan, dia berterusan, dia jadi sangat naik dan sangat demand, popular, orang pun banyak tanya, dan kita start lah to open trip. Start slowly. Saya sebenarnya, dan sebab saya berani buka, macam saya kata, sebab family dia buat kan, jadi saya trust lah ground tu. Sebab kita ground arrangement tu yang kita takut orang tak sediakan tempat elok kan, kita orang Malaysia kita takut kan. Jadi so itulah sebenarnya permulaan dia yang motivate kita kata okay, we can do this. So dah 5 years, Alhamdulillah, it's running good lah. Alhamdulillah. So Bro Bat nak tanya lah, kalau di Kashmir kan, Yeah. part of is India, part of that is for Yeah. Pakistan, right? So seperti mana kita tengok kat movie, selalu tunjuk mesti India Pakistan bergaduh kan? Itu mesti ada Itu je kan. mesti, yeah. So I believe that is some of that is true, but adakah memang situasinya begitu saja? Memang Pakistan kalau jumpa dengan India memang bergaduh je ke, atau Is the media doing that? It's actually the first come to first is the media who blast more. Okay. Sebenarnya kalau orang Kashmir, orang India atau orang Pakistan dengan each other, they don't have any problem. Like people to people. Okay. So apa pisahkan tu politik lah. Politik. So that is the major role. Where politic happens, then jadi macam tu. And also the movies lah, huh? Yeah, and then the movies, of course, movies punya movie tu nak influence. duit je tu. If it Indian movie, the Indian is a good guy lah. Kalau Pakistan movie, then they will we have to finish out the Indian army lah. Same, it's like a vice versa. Indian will make movies like that, and then Yes. Pakistan will make movies like that. Yeah. So So maksudnya kalau turis masuk, adakah masalah ni pernah berlaku tak, macam pergaduhan ke, peperangan ke, ataupun Ni apa-apa? mesti terlepas cerita tahun lepas bulan 4 yang jadi isu dekat Kashmir. Yes. Ah, yes, yeah, yes. yeah. Kan? Ada. Benda tu betul ada. Betul lah jadi. Kita orang ada klien waktu tu yeah, dia ada. kita orang ada client that time. Okay. About 20 to 24 person group was there, Malaysians was there. But it happened totally outskirts of Kashmir. Okay. But the jauh. news came to them lah. Yeah, news came to them, and then they were enjoying. They were totally okay. And then actually, the news came to them actually, and then they were feeling, quite safe. They felt quite safe, and then they got a lot of calls from Malaysia, like diorang punya family cari them or call them, and then bila dia receive a lot of call, dia marah to their family. Dia kata, kita safe, kita tak ada apa. Okay. So actually Kashmir tu safe je. It's just propaganda media tu lebih-lebih. Lebih-lebih macam tu. lah. Sebab saya duduk kat sana kan dah banyak kali pergi. It's not like only April. I dah lalui banyak fasa kan. Biasalah kan. Tapi sebenarnya propaganda lebih lah daripada kisah sebenar. Okay. And when do you think is a good time to travel to Kashmir? It depends upon people. As per me, as a local, Okay. I would prefer during Musim Bunga. During Musim Bunga Bunga will be April. April. okay, Yes. okay. Oh, yeah. Yeah, and then I would prefer April or Musim Panas, because Panas in Kashmir it's not Panas same like here. Yeah, yes, yes. here it's Cool. more humid, but Okay. morning and evening it will be still chilly. Yeah, But sunny. daytime it's sunny. Sunny but yeah, chilly. but less humid. Unless you mean. Okay, yeah. Tapi orang Malaysia gila pergi time musim snow lah. Musim sejuk. Yeah. Memang orang macam second home Malaysia lah kat sana. Oh, Musim okay. sejuk selalu bulan berapa tu? Bulan Which month? 12 lah, 12 December. sampai lah. December. now so Now it's musim sejuk lah. so March will slowly subside until April dan musim bunga kan? Yes. Oh, okay, Betul. okay. Okay, baik. Satu lagi lah kita nak tanya Okay, juga. Mungkin boleh kongsikan juga sebab masyarakat di luar sana ni ataupun netizen kita lah masih lagi macam tidak yakin ataupun takut dengan konsep
mixed marriage ni. Jadi mungkin puan dan juga tuan, brother kan, boleh kongsikan juga sebenarnya dia tidaklah seperti apa yang digambarkan ataupun digempar-gempurkan oleh sesetengah pihak. Jadi mungkin boleh bagi tahu ataupun kongsikan, dan mungkin boleh juga kongsikan jugalah kalau contoh ada jodoh, kalau berjumpa, maksudnya apa cara dia, legal way untuk kita nak satukan. Adakah dia sukar untuk nak bersatu hati ni? Okey. Sejujurnya benda okey, saya tak salahkan pemikiran kita netizen atau kita orang Malaysia ni yang takut dengan mixed marriage, especially dengan Pakistan, India, Bangladesh and so on lah. Okay. Kita tahu kita ada perbezaan. Kalau Mat Salleh orang pandang tinggi, kalau negara-negara dia orang pandang rendah. Betul. Kan. Kita faham. Tempat benda apa yang berlaku tu adalah memang jadi pun. Memang jadi. Sejujurnya masa saya mula-mula buka media sosial berkenaan kami berdua, kebanyakannya orang datang PM kita orang tahu, macam DM tanya macam mana proses nak kahwin. Dia orang menceritakan masalah dia orang. Then I realise sebenarnya ramai orang yang menjadi isu menyebab orang tak suka tu ialah you tak kahwin dengan legal procedure dekat Malaysia. Ramai sebenarnya, sejujurnya ramai. Kalau saya cakap orang, immigration ambil mesti dia dah record dan maksudnya ambil. Orang Malaysia dia kahwin dekat sana tanpa rekod. Maksudnya banyak orang Malaysia yang tak registered, really registered. Ramai. Even diorang ada yang jenis kahwin dengan orang yang kosong. Masa dulu saya pun bertanya, bila dia kata kakak, suami saya kosong dekat Malaysia. Aku tak faham apa maksud kosong. Rupanya tak ada pasport. Pun ada juga. Tak ada visa pun ada juga. Sebab kita kat Malaysia ramai dia punya bangsa-bangsa ni banyak yang bekerja atas dasar PLKS. Dulu saya pun tak belajar PLKS apa tu kan. So macam banyak kan orang datang sini bangsa-bangsa Bangladesh, India ni diorang banyak jadi permit lanjutan kerja sementara. Maksud diorang kerja bawah kan. Sebenarnya sesiapa pemegang PLKS tu tak boleh berkahwin dengan orang Malaysia. Saya belajar sebenarnya tu sebab bila ramai orang bertanya. Kita pun tak tahu, orang Malaysia pun tak tahu sebenarnya kan. PLKS tu sebenarnya tak membenarkan diorang ni berkahwin dengan orang Malaysia. Tapi still ada juga. Tapi still ada yang terjadi berlaku. Dia ada cara dia sebenarnya untuk berkahwin dengan orang Malaysia pula. Tapi ramai orang Malaysia ni kadang-kadang perempuan. Saya tahu perempuan ni kalau bab macam orang kata macam bab cinta ni tak boleh nak pisah lama-lama. Love is blind kan. Kau tak ada. Kita orang sebenarnya bukannya selalu berjumpa juga. Even though dia tak pernah datang Malaysia lah. Syukur is dia tak pernah datang Malaysia at all. Tak pernah kerja. So proses nak kahwin tu lebih mudah. Proses nak kahwin lebih mudah. Tapi kalau you bercinta dengan orang PLKS, ceritanya adalah orang tu kena batalkan dia punya permit PLKS dulu, balik negara dia. Selama 6 bulan you tak boleh balik masuk sini, then baru you boleh masuk untuk berkahwin, untuk urusan kahwin. Dia kena cooling period lah, lebih kurang macam tu. Means dia kena datang dengan visa lah. Visa melancong, visa turis macam tu. Ataupun tapi kalau dia datang sini sebagai visa student ataupun visa professional, boleh kahwin tu tak ada masalah. Cuma PLKS tak boleh. PLKS sahaja tak boleh. Jadi kebanyakan orang perempuan yang bercinta dengan diorang ni, kebanyakan bukan bercinta dengan PLKS lah. Sebab PLKS paling ramai pun. Itulah isunya jadi. So bila kadang-kadang ada yang kosong, ada yang dah overstay, bercinta dengan orang overstay, macam-macam kes lah. So itu yang menyebabkan orang Malaysia, saya tak salahkan netizen berfikiran negatif kepada benda tu. Saya tak sangka juga benda tu. Sebab kalau you betul-betul kahwin ikut prosedur, sebenarnya susah. Kita orang pun hampir-hampir tak jadi kahwin kat Malaysia juga. Susah Susah. Dia susah sebab apa Dokumen. Syarat yang pertama, orang lelaki luar kalau nak kahwin dengan perempuan Malaysia, dia kena negara dia kena isukan single certificate. Surat akuan bujang. Dia kena bujang. Dia tak boleh tak bujang. Kenapa? Lepas tu orang akan kata, kau kahwin ni mesti dia ada bini dekat sana. Sebenarnya tak boleh tau. Sebenarnya tak boleh. Undang-undang Malaysia tak benarkan sebenarnya. Tapi benda tu terjadi sebab perempuan yang membenarkan lah. Maksud perempuan Malaysia lah. Macam kita orang hampir tak jadi kahwin sebabnya tak jadi kahwin kat Malaysia sebabnya nak dapatkan surat akuan bujang pun format dia berbeza setiap negara. Waktu tak ada komplikasi sikit lah dekat Kashmir, between Kashmir and India, dia punya kerajaan kan. So hampir-hampir juga sebab kerajaan pejabat agama Islam tak nak benarkan. Tak nak benarkan kita kahwin. Sedangkan waktu tu dah book dah semua, hall dah hall semua. Ya betul. Tapi kita surat tu dah dapat dah. Surat dah dapat. Tapi katanya format tak betul. Pula dah. Takkan bukan senang sebenarnya nak kahwin. Kita orang banyak kali naik turun. It's not easy. Tapi alhamdulillah Allah tu tolong kalau memang kata jodoh kan. Jadi Allah tolong dapat juga. Betul-betul macam bayangkan esok kita orang dah edah kat kahwin lagi. Bayangkan.
Dah ada tarikh kahwin tapi kita tak dapat kelulusan lagi. Punyalah kita fikir senang, rupanya susah. Tapi alhamdulillah Allah buat dalam 2 hari sebelum tu 2 hari sebelum kahwin tu. Dan alhamdulillah baru dapat kelulusan. Itu memang Allah sajalah. Tawakal tu dahsyat. Kalau orang kata kahwin mixed marriage ni senang ke, bagi saya susah. Susah dekat Malaysia. Kalau tapi bak kata patah Melayu lah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi bila kita nak kahwin kat Malaysia, senang je. Immigration pun senang nak bagi spouse visa. Sekarang alhamdulillah dah 5 tahun full. Maksudnya spouse visa kalau mula-mula you kahwin, 6 bulan pertama you tak boleh dapat spouse visa. Oh, tak boleh. Memang kerajaan menjagalah supaya bukan sebab kahwin, you kena tahan perkahwinan you kan. Jadi bila nak kahwin mula-mula, yelah duit satu hal lah. You kena bergaji lebih. Macam saya mungkin alhamdulillah gaji saya tinggi, so macam tak ada masalah kan. Ada orang gaji rendah, so ada banyak sebenarnya kesusahan. Tapi sebab kita orang kahwin kat sini banyak, senang lah. Jadi immigration pun tak tanya banyak. Immigration senang lulus. Sebenarnya ramai orang kat Malaysia fikir kahwin dengan mixed marriage kat luar, orang foreigner ni senang. Sebenarnya susah. Sebenarnya susah. Banyak kerajaan kita ketat sebenarnya. Kita je tak tahu. Okey, kalau kita tadi dengar Malaysia ni agak ketat sikit lah, susah. So how about your side from Kashmir? Kalau Kashmir usually okay lah. Kashmir senang. Kashmir very senang. Tapi untuk time tu bila I nak cari single set hari tu, susah nak dapat sebab kerajaan sana tak kenalkan apa single certificate tu. So I had no idea where to get it. But actually kerajaan Kashmir kena lagi banyak tahu lah sebab ada banyak berlaku perkahwinan luar daripada actually not from the India Kashmir. You have here a lot of Kashmir from Pakistan side who are married here and then dia orang yang make a lot of salah. So Kashmir India jarang tau kahwin kat sini. Kashmir India jarang. Yeah. And then that was the reason, and then I was gone there, and then finally jumpa lah. Betul, sebab Kashmir India pun jarang sebab kebanyakan kalau Kashmir Pakistan Muslims. So memang dia cari Muslim di sini kan. Kashmir Pakistan sebab kebanyakannya diorang datang sini kerja PRKS lah. Macam diorang Kashmir India dia kat Malaysia kan dia ada level-level negara-negara boleh kerja macam tu kan. Lebih kurang lah macam tu. But I just want to ask Brother Ubaid, of course when you're in Malaysia, then maybe you have seen some people, then they feel like, hey, you are maybe from my country. Then they ask you, hey, how you get married? Did anyone approach you like that? Well, there are some people who approached me not from India, but from Pakistan itself, like asking me how is the process, how did you do it, how did you manage to do it. Yes, there are lots of people who always ask for the info. So there will be, because we are handling a social media channel. So during we make live or something like that, so people do ask there as well. So it's the usual question. Okay. And what is the social media channel where they can find you? So everybody can find us on Kashmircation on TikTok. Yes. Okay. And you guys are usually live on TikTok. We are live every day, almost every day. Malam 9:30. Okay. So today how? Tak tahu kita. Kecuali today live di podcast kita. Okay. So sebenarnya ada banyak kita boleh bincangkan tentang perbincangan tentang mixed marriage ni. Dia punya kita sebut cabaran dia kan. Sebenarnya tadi pun Puan pun dah faham kita masa kita, jadi Puan pun dah cerita banyak, semua all in dah dalam tu sebenarnya. Even dekat Malaysia pun, even as Malaysians pun susah juga mixed marriage Contohnya macam Indian nak kahwin Melayu, susah. Sebab I'm one of them. Sebab I kahwin Melayu. So memang susah. The negative stigma tu masih ada. Betul. Dia takut. Sebab macam I anak sulung, saya kahwin dengan orang luar. Saya ada adik lelaki. Adik lelaki saya kahwin dengan Chinese Malaysian. Chinese. Okay. So memang adalah stigma macam, bukan senang pun susah juga. Betul. So nampaknya Joshua kita terpaksa juga untuk mengakhiri podcast kita sampai di sini. Kita sudah pun terlebih masa. Jadi seperti biasa untuk Puan Aini dan juga Brother Ubaid, sebelum kita nak tutup podcast kita ni, kita akan tanyalah bertemakan podcast kita satu message.
Jadi kita nak mungkin Tuan Ubaid dan juga Puan Aini boleh kongsikan satu mesej yang berharga mungkin untuk diri sendiri, mungkin untuk pasangan di luar sana yang mungkin nak mixed marriage ataupun kepada masyarakat kita di luar sana. Apakah satu mesej yang mungkin kita mulakan dengan Tuan Ubaid? Silakan. So my last message it's going to be to all the people who are thinking to have the mixed marriage and then thinking to step back. Jangan step back, just keep positive. Inshallah Allah will tolong. Only the thing you need to have the supporting family. Kalau family support you, don't think anything else. Just jangan layan negative people. Only layan positivity around you, and then inshallah you will be succeed. Masya Allah, Masya Allah. Silakan Puan. Okey, untuk satu mesej buat sesiapa yang nak kahwin, especially kita perempuan kan, kahwin dengan orang luar dari negara mana pun, first kena sayang, selain sayang agama, sayang negara lah. Patriotism tu kena tinggi. Kena tahu jangan langgar undang-undang, follow undang-undang. InsyaAllah masa depan tu dia lebih baik lah daripada you melanggar undang-undang, dan at the back in the future bila you dah mengandung, ada anak, itu lebih membawa kesusahan di masa depan. Satu benda yang penting. Sebab ramai orang dia nak seronok, dia nak cepat tapi dia tak faham nanti apa yang, contoh anak dia nanti macam nak pergi sekolahnya lagi, nak dapat kewarganegaraan lagi. Faham betul. So dia kena pilih kan? Which passport yang dia sebenarnya kalau ikut immigration, saya ni banyak sangat ilmu immigration kan. Ikut immigration, untuk orang lelaki, kalau lelaki Malaysia kahwin dengan warga asing, wanita di luar, you automatic anak dia memang Malaysian. Automatic di auto itu dekat Malaysia. Tapi kalau perempuan Malaysia berkahwin dengan warga asing, kalau you nak anak you warga negara, automatic you kena lahir anak you di Malaysia. Kalau you lahir anak you dekat luar, saya lahir dekat Kashmir, anak saya tak boleh automatic dapat Malaysia. Kena tak apply. Dia kena apply. Tapi itu pun selepas dia dah nanti selalu ambil masa lama lah. Itu yang sekarang dindong immigration ni yang dalam parlimen bilang. But for me, kalau sebab tu saya cakap, bila kita start nak kahwin, once kita tahu kita punya, kita kena fikir jauh lah apa kita nak buat. Saya tak kata kahwin mixed marriage is good thing, dan saya pun tak kata mixed marriage is not good thing, tapi dia depends pada you punya perancangan masa depan lah. Banyak gems very beautiful gems that we can grab and grasp, especially for this podcast. Sebab selalunya ramai orang berpemikiran macam, nak kahwin dengan orang luar, banyak proses dia, tak nak lah, kita stop. Selalu ambil shortcut. Betul, shortcut. Even Malaysian pun dia nak kahwin pun dengan kaum lain, dia still nak ambil shortcut. And dia nak, bukan setakat tu je, nak kahwin 2-3 pun pergi Thailand pak. Dengar cerita nak pergi Thailand kan? Tak ada. Okay, right. So kita sampai sini je lah guys. Okay, thank you so much. Macam biasa, don't forget to like, share, subscribe and always support. And please watch our episodes. Kita ada banyak episod yang akan keluar nanti. Tolong support kita, tolong share kepada kawan-kawan supaya diorang boleh dapat manfaat. Okay. Jadi itu sahaja. Kita jumpa lagi pada segmen yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum.